Hai cikgu-cikgu semua, selamat datang ke sesi penerangan kita kali ini. Cuba bayangkan, tak payah lagi nak bersengkang mata berjam-jam lamanya semata-mata nak sunting bahan mengajar. Hari ini, kita nak bongkarkan satu rahsia keajaiban teknologi, macam mana AI boleh tolong cikgu hasilkan bahan pembelajaran visual dengan pantas. Kita semua tahu, nak cari dan susun gambar yang menarik dan cantik selalunya memang memakan masa kan? Tapi, dalam penerangan kali ini, kita akan merungkai panduan dari siri tutorial Gemini dalam Delima untuk mudahkan proses itu. Bersedia untuk ubah cara cikgu buat bahan mengajar? Pernah tak cikgu terfikir macam mana kalau teks biasa yang panjang berjela tu kita boleh tukar jadi video yang cantik dalam masa beberapa minit je? Ya, memang tak masuk akal, tapi itulah realitinya sekarang. Cabaran paling besar kita kat sekolah adalah nak kekalkan fokus murid kalau asyik berdepan dengan teks padat. Budak-budak ni, terutamanya kat sekolah rendah, mereka perlukan sesuatu untuk tangkap imajinasi mereka. Di sinilah video Omni muncul sebagai penyelamat. Cikgu type je beberapa ayat dan pap. Ia terus bertukar jadi gambar yang menarik dan cantik, siap dengan animasi lagi. Baiklah, tanpa buang masa, jom kita tengok apa agenda utama kita hari ini. Pertama, kita akan selami kuasa visual video Omni. Kedua, 4 langkah mudah menjana video. Ketiga, rahsia prompt yang menarik. Dan akhir sekali, kenapa pemantauan guru sentiasa diperlukan. Kita terus masuk ke bahagian pertama, kuasa visual video Omni. Jadi, apa benda sebenarnya video Omni ni? Ringkasnya, ia bukan sekadar alat nak edit video biasa-biasa. Ia adalah satu fungsi AI pintar dalam Gemini yang tolong cikgu jana visual video, siap tambah penerangan suara AI dan animasi ringkas. Cikgu cuma perlu bagi arahan atau kita panggil prompt. Bahagian paling melegahkan, AI ni akan buat semua kerja berat tu. Ia fikir dan hasilkan terus secara automatik. Cikgu dah tak payah pening kepala nak google gambar satu-satu atau penat-penat rakam suara berulang kali. Impak benda ni dalam PDP memang luar biasa cikgu. Pertama, visual yang ceria ni secara automatik boleh terus tangkap perhatian murid. Kedua, ia buat kelas jauh lebih interaktif. Bayangkan cikgu pasang video animasi pendek masa set induksi ke awal kelas, mesti murid-murid tenganga kan? Ia sangat sesuai dan berkesan. Dan yang keempat, kalau ada topik yang susah nak terang guna mulut je, visual ni lah penyelamatnya. Gambar yang menarik dan cantik, garanti boleh pancing imajinasi murid berbanding buku teks semata-mata. Okey, jom kita beralih ke bahagian kedua, 4 langkah mudah menjana video. Dengar macam susah kan bila sebut AI, tapi percayalah, ia mesra pengguna dan sangat kacang. Ada 4 langkah je. Mula-mula, cikgu buka je Gemini, guna akaun Delima sedia ada. Langkah kedua, cikgu cari dan pilih fungsi video Omni. Langkah ketiga, kat sini cikgu kena kreatif sikit, type arahan atau prompt cikgu dengan sejelas-jelasnya. Dan langkah keempat, cikgu tunggu je beberapa minit. Boleh pergi buat kopi kejap. Nanti Magic AI ni akan tunjukkan hasil video dengan gambar yang menarik dan cantik khusus untuk murid-murid cikgu. Seterusnya, kita masuk ke bahagian ketiga, rahsia prompt yang menarik. Ini bahagian yang paling saya suka. Macam mana nak suruh AI ni buat apa yang kita bayangkan kat kepala? Formulanya tak susah pun. Mula-mula sekali, pastikan arahan tu jelas. Jangan bagi AI teka apa cikgu nak. Kedua, cikgu nyatakan tema video tu. Adakah pasal sains atau mungkin nilai murni? Ketiga, beritahu gaya animasi yang cikgu suka. Dan yang keempat, ini sangat kritikal, pastikan cikgu suruh AI sesuaikan kandungan dengan umur murid kita. Bila arahan tu tepat, hasil yang keluar nanti pun memang akan kena dengan selera kita. Cikgu nak tahu satu rahsia tak? Ada beberapa kata kunci ajaib yang cikgu wajib guna kalau nak visual tu betul-betul melekat di mata murid. Selitkan frasa macam gaya kartun, warna ceria, bahasa mudah dan animasi pendidikan. Sebagai contoh, cikgu type je macam ni, hasilkan video pendek tentang adab makan untuk murid sekolah rendah menggunakan gaya animasi ceria. Sebut je warna ceria dan gaya kartun. Confirm AI ni akan lock arahan tu untuk keluarkan gambar yang menarik dan cantik. Budak-budak garanti suka. Selain dari prompt tadi, ada sedikit tips rekaan untuk pastikan video tu lebih mantap. Guna ayat yang pendek-pendek je dalam arahan cikgu. Fokus kepada penggunaan visual yang ceria dan terang. Pilih topik yang mudah difahami dan tolong sangat elakkan teks yang berderet penuh satu skrin. Gabungan gambar visual yang terang dengan teks yang minimum adalah cara paling berkesan nak bantu murid cepat tangkap konsep yang susah. Biar gambar yang berbicara, bukan teks, okey?
Jadi, agak-agak apa yang cikgu nak hasilkan untuk kelas esok? Banyak sangat idea yang boleh dicuba. Cikgu boleh buat video pasal adab kehidupan seharian ataupun cipta video lagu pembelajaran. Nak hidupkan kisah-kisah tauladan pun memang sangat sesuai. Dan pastinya, ia amat berguna kalau cikgu nak terangkan topik PDP yang baru atau nak buat bahan ulang kaji. Macam-macam cerita yang cikgu boleh hidupkan bila ada alat yang hebat macam ni. Akhir sekali, bahagian keempat, pemantauan guru sentiasa diperlukan. Walaupun AI ni sangat luar biasa dan magic, kita tetap kena berpijak di bumi yang nyata. Ada satu petikan penting yang saya nak kongsikan. Walaupun AI membantu menghasilkan video, cikgu tetap perlu menyemak isi kandungan, memastikan fakta tepat dan memastikan visual sesuai untuk murid. Konsep kat sini adalah human in the loop. AI ni ibarat pembantu yang sangat rajin tolong buatkan gambar yang menarik dan cantik. Tapi cikgu tetap bosnya. Cikgu adalah pakar rujuk yang kena sahkan fakta dan pastikan semua benda tu sesuai dengan sensitiviti murid kita. Secara kesimpulannya, video Omni ni ibarat kawan baik baru bagi kita para pendidik. Ia bantu cikgu sediakan video pembelajaran dengan jauh lebih pantas, mudah dan semestinya lebih kreatif. Hasil akhirnya, sesi kelas cikgu akan jadi lebih meriah, interaktif dan sangat menyeronokkan. Ia betul-betul memperkasakan cikgu untuk cipta gambar yang menarik dan cantik secara berterusan tanpa perlu sarabut fikir pasal aplikasi editing yang merumitkan. Sebelum kita menamatkan sesi penerangan kali ini, jangan lepaskan peluang untuk ikuti siri kita yang akan datang. Kita akan bincang topik-topik gempak macam Google Vids untuk guru, macam mana nak manfaatkan Padlet dalam PDP dan cara menggunakan Wakelet untuk kumpul semua bahan mengajar cikgu. Pastikan cikgu stay tune ya. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan cikgu dengan satu soalan ni. Apakah kisah pendidikan yang cantik yang akan cikgu hidupkan di dalam kelas esok? Dengan kuasa di hujung jari untuk hasilkan gambar yang menarik dan cantik menggunakan video Omni, sempadan cikgu sekarang hanyalah imajinasi sendiri. Buka akaun Dalima, cuba buat satu video dan tengok sendiri macam mana terujanya anak-anak murid cikgu nanti. Terima kasih sebab luangkan masa dengan saya hari ini dan selamat mencipta keajaiban bersama Gemini.